Chicken tender, isi ayam tanpa tulang korang. Gemuk-gemuk. Satu kotak, 5 pieces. Kalau habanero tambah RM1 lah, jadi RM17 dapat sekali fry. Dengan 2 dipping sauce. Dipping sauce kita ada 5 jenis dipping sauce. Yang ni garlic, air tulis G, sweet chili, pedas-pedas manis, ranch, masam-masam lemon, spicy mayo memang pedas. Yang ni cheese. Yang ni kita nak buat habanero. Kita pakai ayam spicy, celup dalam sos madu. So dia akan rasa pedas-pedas manis. 5. Dia ada yang 3 pieces juga. 3 pieces RM15. So macam ni kita akan letak sekali fries lah. RM17. Flavor baru hari ni 5 pieces. Cumanya kalau garlic parmesan ni kita dip manja-manja je. Lepas tu kita letak cheese. Kita letak 2 sudu. Ini cheese parmesan. Lepas tu kita letak parsley. Kita letak juga dengan fries. Ni flavor kita ada suggest kita punya sauce. Spicy mayo dengan sweet chili. RM20. Kalau korang rasa macam nak ori, nak spicy, korang ambil campur. Dua-dua boleh rasa dalam satu harga. Yang ni sama. Ni RM16. Paling awal 3 suku, paling lewat 3,5. So kalau diorang nak bantu dah boleh lah. Cuma kita adalah prefer korang datang awal-awal sangat. Pukul 2 janganlah. Kita punya nama kedai Break Laju. Kadang-kadang orang pelik Break Laju tu apa? Break Laju kedai ayam korang. Dekat Tasik Permaisuri, korang search saja Break Laju. Kita dah letak dalam Google Map. Ataupun kita seberang jalan, betul-betul seberang jalan dengan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Kita buka 3.30 sampai pukul 9 lah. Habis awal, tutup awal. Rabu Khamis kita tutup lah. Jangan jadi datang kosong.